Selamat datang di Kafe Malai. Hari ini kita akan bermain game curi-curi. Jap. Cepat. Kenapa aku? Tuh. Oke guys. Saya baru kemas storage telepon. Biar apa tuh? Boleh buat video gaming macam ni. Penat lah woi. Okey. Keluar. Wih, bye. Tak apa dah. Next. Cepat. Cepatlah mencuri pergi. Okey. Naik lift sampai sini. You amal aku dengar. Can I go home now? You kidding? Kau budak. Kau grab ah. Kau ingat aku apa delivery? Kata aku apa tolong orang What? Hui, aduh, sakit. Iya. Ambil duit. Sudah. Cepat tutup. Aduh. Cepatlah polis pergi. Polis ni kurus bukan macam kebanyakan pakcik-pakcik kat Malaysia. Okey. Dia pergi cek pintu sampai buka. Lah. What the? Wah. Cepat. Lari. Wah. Butanya dia ni. Sekarang aku nak pergi ke mana ni? Lari! Selamatkan diri! Tutup! Okey. Cepat. Ya! Aku ni polis. Woi! Apa salah aku? Okey, kita ulang balik. Sekarang aku dah tahu apa yang perlu dibuat, guys. Kita tunggu dulu polis ni yang lambat bergerak. Ambil sandwich. Jap. Buat apa ambil sandwich? Cepatlah weh polis. Pintu terbuka je kok. Kawan-kawan tutup lah tu. Ambil laptop. Jahat ni pencuri ni curi laptop. Cepatlah weh polis ni, lambatlah kau. Weh, lari, selamatkan diri. Tutup. Menyorok dahulu.
sekarang nanti jadi betul balik. Dah lari tadi curi pula. Tepi-tepi berlaluan, walaupun pakaianku sudah tercabut. Cepatlah, Alex, cepatlah. Wah, cepatlah. Cepat. Musim panas, gaya mesti on pun. Cermin mata hitam, dekalis air. Okey. Sekarang gelap. Ni pasti sebab polis tak payah bil elektrik ni. Ha. Sebab tu lah gelap. Apalah polis ni. Lain kali bil elektrik payah. Sebab aku tidur macam ni. Cepatlah pergi. Okey, lari. Sini lah, weh. Kan. Cepatlah polis. Apalah kau ni selalu lambat. Dah macam orang persediaan pergi sekolah. Lambat. Polis, jangan tengok sini. Ha. Okey, polis. Saya pergi dulu ya.